Usahawan mikro dan sektor tidak formal, 79% PMKS terdiri daripada perniagaan mikro. Walaupun kebanyakannya pemilik tunggal mewarisi perniagaan keluarga, potensi mereka besar untuk menembusi pasaran luar sekiranya diberikan dorongan dan kemudahan. Kita perlu membentuk integrasi ekonomi yang lebih besar dengan negara jiran, lebih-lebih lagi dunia yang sedang berdepan dengan kekangan rantaian bekalan. Maka kita perlu melahirkan lebih banyak syarikat tempatan yang berdaya saing untuk menembusi pasaran rantau ASEAN. Kerajaan akan memperkenalkan insentif cukai berasingan mencapai pencapaian bagi mendukung dan memberi ganjaran kepada syarikat yang menumpukan aktiviti berdampak tinggi. Lebih 70 inisiatif untuk perniagaan mikro dan kecil yang tertumpu kepada akses pinjaman dan jaminan pembiayaan. Kementerian Desa dan Wilayah umpamanya telah menetapkan supaya semua agensi-agensi di bawah yang memberikan ruang kepada peniaga-peniaga kecil supaya dapat dirangkul, diperkenalkan, diperbaiki mutu pengeluaran dan produktiviti supaya mendapat tembusan ke pasaran antarabangsa. Bagi mengembali keyakinan bukan saja kepada kerajaan, tapi kepada negara, dan akan memberi jaminan kepada rakyat. Hanya dengan tata kelola yang baik serta penyampaian perkhidmatan yang tangkas, kita mampu melaksanakan hasrat ini. The ultimate ambition